daripada Kuala Kangsar, Perak, di Bukit Candan tepatnya. 2 tiny house, 2 bilik, 1 bilik air digabung menjadi satu rumah besar, tuan-tuan dan puan-puan. Saya nak bagi tuan-tuan dan puan-puan gambaran menyeluruh. 2 tiny house menjadi sebuah rumah besar. Sewa untuk keluarga bahagia di Bukit Candan, Kuala Kangsar, koma. Ini tuan rumah. Ibu dan ayah. Rumah ibu dan ayah, tuan-tuan dan puan-puan, di mana segalanya bermula. Ayah dan ibu. Ayah dan ibu. Itulah permulaan kami. Anak-anak dah besar, koma. Bila balik kampung tak cukup bilik, itu cerita biasa. Now, ibu dia, emak dia buat 2 rumah ni, tiny house cantik. Tapi yang menarik, yang koma kena stay tune, ada ruangan tengah, ruangan dapur. So kita nak masuk dalam, yang mana satu dulu? Yang kanan ke? Atau yang kiri ke? Yang kanan ke? Ataupun yang kiri ke? Cuba koma komen sikit, tap screen, tolong. Koma tolong komen, tap screen sambil tengok. Tolong share koma. Ini istimewa hari ni. Macam selalu kami kabarkan di Megatech. Megatech! Di mana-mana. So hari ni kami di negeri Perak.